Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhana Humaira dan saya Arisa Dania, wartawan Impres TV PSS SK Intan Perdana. Impres TV PSS kembali membawakan laporan khas sempena program lawatan sambil belajar ke negeri FM yang berlangsung dalam suasana yang penuh bermakna dan berinformatif. Negeri, 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 negeri FM. Secerah pagi menceriakan, menyampai berita dan informasi. Tak kira tua atau yang muda, pasti ingat sampai bila-bila. Menghiburkan pendengar setia. Lawatan ini telah memberi banyak pengalaman berharga kepada kami. Ia bukan sahaja membuka mata tentang dunia penyiaran, malah meningkatkan keyakinan kami untuk terus berkarya dalam bidang kewartawanan. Sepanjang lawatan ini, kami telah didedahkan kepada operasi sebenar di dalam studio radio, termasuk proses penyuntingan audio, penyediaan kandungan siaran serta teknik komunikasi berkesan di udara. Kami juga dapat melihat secara langsung cara siaran langsung dijalankan dengan penuh profesional oleh pasukan Negeri FM. Kongsikan sedikit apakah fungsi radio FM. Okey, Negeri FM, bila sebut Negeri FM, orang akan ingat Negeri Sembilan. Dan kita ada sound station Negeri Sembilan tu. Negeri Sembilan kena bahasa Nagori. Okey, kena bahasa Nagori. Program yang berlaku di Negeri Sembilan, apa-apa info yang berkenaan Negeri Sembilan, inilah fungsi radio Negeri Sembilan. Okey, baik sekolah, badan kerajaan, pihak awam dan sebagainya. Contohnya macam hari tu banjir. Okey, kita sebagai pemberi maklumat informasi berkenaan banjir di seluruh Negeri Sembilan. Itu fungsinya radio negeri. Dan radio ni kalau lihat fungsinya besar. Okey, ada radio yang cerita berkenaan dengan isu semasa, bercerita berkenaan dengan misi dan visi kerajaan, ada yang berbentuk hiburan, ada pilihan bentuk keagamaan, ada bentuk berita. Radio ni macam-macam. Jadi, pilihan di tengah anda untuk Negeri FM waktu ni, inilah yang kita sampaikan. Dan ramai-ramai ajak tengok Negeri FM tau. Soalan periksa tak ada tau. Okey, terima kasih. Mesti kau nak ingat sampai bila-bila, radio pilihan bila kau udah go. Mesti kau nak ingat sampai bila-bila, Negeri FM di mana saja. Mesti kau nak ingat sampai bila-bila, radio pilihan ada ngabang kita. Mesti kau nak ingat sampai bila-bila, Negeri FM di mana. Lawatan ini memberi peluang kepada kami untuk melihat dengan lebih dekat dunia penyiaran radio serta peranan penting media dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Bersama saya, seorang DJ daripada Negeri FM iaitu Abang Amar. Hello. Ingatkan nak tanya soalan terus tadi. Okey Hana, apa dia yang awak nak tanya hari ni? Boleh kongsikan peranan utama pihak Negeri FM dalam dunia penyiaran. Dalam dunia penyiaran. Jadi Negeri FM ni kita duduk bawah bumbung RTM. Jadi kita punya peranan adalah untuk menyampaikan maklumat yang sahih. Itu pasti sebab berita tu utama kita. Jadi kalau untuk hiburan, itu pun keutamaan kita juga. Sebab kita nak hiburkan rakyat Malaysia yang berada di rumah, dalam kereta, yang dekat dapur tengah masak-masak, dengar daripada radio, dengar juga daripada aplikasi RTM Click. Jadi itulah peranan utama Negeri FM, iaitu untuk menghiburkan dan juga menyampaikan maklumat yang sahih lah. Sebab sekarang ni kan banyak fake news, banyak benda-benda yang tak selamat kan untuk kita tengok kan. Jadi kita pun kena ni lah, pastikan benda tu adalah sahih selalunya. Jadi itulah dia peranan Negeri FM. Okey, terima kasih Abang. Sama-sama Hana. Bye-bye. Assalamualaikum dan hai semua. Untuk mengetahui aktiviti atau program semasa di sekolah kita, anda semua dijemput menonton YouTube Impres TV PSS dan TikTok Impres TV PSS. Okey, bye. Jangan lupa tau. Assalamualaikum and hi everyone.
To find out about the latest activities or programs happening in our school, all of you are invited to watch Impers TV PSS on YouTube and TikTok. Okay, that's all for now. See you there. Bye. Kami merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak-pihak Negeri FM atas kesedia menerima kunjungan kami serta berkongsi ilmu yang amat bermakna ini. Sekian laporan daripada kami. Saya Nurhan Humaira. Dan saya Arisa Danya untuk Impers TV. Bye, jumpa lagi. Negeri FM.